Akibat perasaan iri hati serta hasad dengki melihat kesenangan dan kebahagiaan orang lain, ada sesetengah individu sanggup menghantar sihir sehingga kehidupan individu tersebut terseksa dan menderita. Baru-baru ini tular di media sosial apabila seorang wanita dikenali sebagai Nalesa meraung kesakitan ketika berubat dengan seorang ustaz. Di saat sedang sarat hamil, Nalesa diuji hebat apabila beliau disihir oleh manusia yang penuh dengan hasad dengki. Sebelum ini, si suami yang bernama Afiq Zulkifli sempat menceritakan kedai yang diusahakan mereka telah disihir. Pernah pekerja mereka menemui satu bungkusan tuala wanita berisi duit shilling serta ranting kayu bersama nota berbunyi, "Nali tutup" di belakang kedai. من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن شر كل نفس أو عين معجب أو عين حاسد ومن شر سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe Wayang Media.